Saya Amni melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Jasin sempena hari pertama sesi persekolahan 2026. Seawal pagi, kawasan telah dipenuhi dengan murid-murid yang datang bersama ibu bapa masing-masing. Ada yang nampak teruja, ada yang masih mengantuk. Tapi semuanya bersedia untuk memulakan tahun persekolahan sesi 2026. Pihak sekolah telah memastikan murid berasa selesa dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke sekolah untuk sesi persekolahan tahun 2026. Saya Cikgu Zainal bin Jantan, Guru Besar SK Jasin. Tentunya pada awal tahun ini kami hendak menyampaikan beberapa perkara yang menjadi teras dalam pendidikan. Pertamanya antara yang hendak kami capai ialah hala tuju sekolah, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Selain itu, kami terapkan juga pendidikan digital dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah SK Jasin ini. Kami mahu supaya dan kami sangat komited untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Sama kita menyambut kehadiran anak-anak untuk hadir ke sekolah pada tahun sesi 2026. Terima kasih juga kepada adik daripada kru TVPSS yang sudi untuk mengumpulkan saya. Harapan saya sebagai wakil daripada PPB, saya merupakan pegawai angkat untuk sekolah SK Jasin ini. Anak-anak muridnya hadir dengan penuh bersemangat. Pada datang ke sekolah ini, bukan saja tempat ini adalah untuk menimba ilmu, namun dia adalah untuk membentuk tasiah diri dan jati diri dalam sekolah yang ceria dan guru-guru yang penyayang. Saya Afri dan saya Amni. Itulah liputan hari pertama persekolahan 2026 di SK Jasin.